So hari ni kita nak masuk dapur lagi ya. Ini menu lain pula hari ni ya. Kita nak buat urap pula ya. Nak buat urap. Urap apa ni? Urap sayur sayuran . So kita tengok sini dia punya bahan ya. Bahan dia kita tengok sini ada tauge. Ini ada kacang botor. Ini ada kacang panjang yang telah direbus. Ini ada kelapa ya. Kelapanya akan disangai supaya dia nampak apa kita bagi dia nampak cantik sikit. Yang ini kita punya bumbu lah. Ni bawang putih, bawang merah semua adalah ya. Udang kering. Mukantan. Belacan. Ingat mukantan tadi. Okey, kita tengok ya. So pertama kita tengok sini minyak ni kita bagi panas dulu ya. Tengok temperature pun 3500. So kita masukkan kita punya bumbu dia ya. Bawang putih, bawang merah ya, ada udang kering ya. Kita tumis dia sampai dia naik bau ya. Bau dia bau dia wangi. Sebenarnya tak letak minyak pun boleh sebenarnya ya. Tapi kena rajin menggodis sikit lah. Kalau tadi nanti hangus. Okey. Ni nampak dia punya kejadian dia. Cekur tak ada? So kalau nak sedap sebenarnya letak cekur. Tapi cekur dan gamit tak ada. Orang lain dah gamit dulu. Ya. Kita tinggalkanlah bahan tu. Ya. Kalau ada cekur sebenarnya lagi wangi. Ya. Lagi wangi. Lagi sedap ya. Sebenarnya ada cukup kat sini payah sekali. Kadang ada, kadang tak ada. So sebab tak ada lah kita tak letak. Kalau ada kita letak. Ya. Okey, kita tumis dia. Kita tumis dia. Kita rosak sikit. Tu dia. Bau pun boleh tahan ya. Nyucuk hidung. Tapi tak luka pun nyucuk hidung ya. Sedap bau dia. Kita letakkan sikit asam jawa ya. Asam jawa. Biar dia jawa sikit ya. Kita tumis lagi ya. Kita rosak tengok sikit. Dia biasa gula tu kita tak lepas lah. Kena bagi gula tu gula tu kena bagi. Baik. Bau dah menyucuk hidung lah. So kita letak bahan perasa ya. Kita kalau masak memang tak tinggal mushroom ni ya. So letak garam ya. Garam bukit ya. Garam bukit ni bagus dia tak masin sangat ya. So kalau kita masukkan tu orang kata ngam-ngam ya. So kita masukkan dia punya kelapa parut ya. Sekali kita buat ya. Kita tak sangai dulu, kita terus sekali masuk ya. Kita nak jimat masa. Kita buat sekali je. Maknanya terus digaul dengan segala bumbu yang ada tadi ya. Cuma kita rajin sikit lah nak kena putih tu. Kita tengok. So nampak yang kasih bati ya. Ni rasa dah cukup masak dah ni. Dia kalau cukup rasa dia, garam gula dia, masam-masam dia,
dengan asam jawa, kira dah okey lah tu. Ya, kita tutup dulu. Ya, kita nak buat proses seterusnya. Kita masak ni main campak-campak je ya. Kita nak jimat bekas, nak jimat masa semua So, cara yang paling mudah sekarang ni, kita cebur semua dalam tu, kita uli terus. Api dah matikan. So, tak ada masalah, tinggal padam-padam gitu je. Kita masukkan terus, kita uli dia. Kita masukkan kita punya toge, toge. Kita masukkan kacang botol. Kemudian kita masukkan kacang panjang yang telah direbus. Maka kita pun uli dia. Masuk sekali. Gaul, gaul, gaul dan gaul. Mudah. Jimat bekas. Jimat bekas semua ni. Kita sebenarnya nak jimat bekas. Tak payah nak basuh-basuh. Apa yang ada kita pakai selagi dia tidak kotor. Okey, kita campur sekali. Nampak tu? Cantik tak? Siapa kata tak cantik? Nampak tu? Tengok kejadian dia. Tengok kejadian dia ya. Okey. So sekarang ni kita tuang dia dalam mangkuk ya, mangkuk yang kita sediakan. Mangkuk lepio ya, kita masukkan ke mangkuk lepio. Tu dia. Cantik saja. Okey, beres menu pertama. So kita akan masuk menu yang kedua pula ya. Okey. Ya. Okey, kita akan masuk pada menu kedua. Kita nak buat tempe goreng ya. Tempe goreng tapi ada macam sambal jugalah ya. Ini bahan dia ada tempe. Campurkan sikit dengan kentang. Kentang diiris tipis. Dan ini bahan yang lain, kita ada cili hijau ya, cili hijau, ada bawang holland, ada ikan bilis ya. Ni ikan bilis Bangkok tak tahulah sebab datang dari Bangkok, kita beli kat Bangkok, so kita sebut dia ikan bilis Bangkok. Yang ini adalah hasil blend bawang putih, bawang merah. Sekarang ni kita tengah, orang kata sedang pasang api 3500 Fahrenheit Centigrade ke Fahrenheit tu. Kita masukkan minyak. Sebab kita ada benda yang nak goreng ni ya. Yang kita nak goreng yang ni lah ya. Nampak tu? Goreng adalah tempe dan kentang Tempe dan kentang. Okey. Dah boleh masuk dah. Dah mendidih tu okey lah tu. Okey. Kita lerai-leraikan supaya jangan melekat lah ya. So kita goreng kentang dulu. Goreng sampai dia warna kekuningan ya. Ada kuning-kuning sikit, brownish sikit. Kalau nak garing pun boleh juga, biar dia keluar sikit. Dah mendidih dah nampaknya ya. Kita tengok balik bahan-bahan dia. Ini bahan-bahan dia. Okey, yang tadi dah siap digoreng ni kentang ni sekarang ni kita goreng pula
tempe ya. Ha. Nampaknya tempe dah kekuningan, dia dah masak ya. So kita angkat ya, kita masukkan dalam bekas. Sekarang kita masukkan ikan bilis lah ya, kita goreng ikan bilis ya. Kejap je. Sambil meletup-meletup tu, takut je. Takut terkenyut tu ya. Okey. So proses seterusnya, kita tumis bawang semua ya, bawang putih, bawang merah lagi. Masukkan cili. Cili yang telah potong, bawang holland ya. Ini basic ingredient ya. Tahu gula. Bau bawang pun wangi, sedap dah tu. Gula tadi selain bagi kita manis-manis sikit, dia nak bagi kilat kita punya tumis ni ya. Dan kita masukkan sikit sos siram. Rasa mushroom. Kita masukkan gula ya. Sorry. Kita masukkan garam ya. Dah nampak dia punya warna naik ya. Cantik. So sekarang kita masukkan kita punya tadi yang kita goreng tadi ya. Tempe dengan kentang. Kita gawat tu. Dan kita masukkan bilis ya. Last kita masukkan bilis goreng tadi. Okay. Dah naik bau dia sedap sedap. So sekarang ni kita pindahkan pula apa yang dalam kuali tadi, kita masuk dalam kita punya mangkuk ni ya. So nampak kejadian dia. Nampak kan? Cantik ya, berkilat ya. Ini memang kalau makan macam ni pun dah okey. Tak payah nasi pun tak apa. Buat kita punya macam baratah aja. Okey? So kita dah buat menu yang 3 ya. Kita buat ikan tauco ya. Ikan tauco. Ini ikan ni kena goreng dulu.
Ini ada cili hijau besar, ada bawang ulen, ini ada timun, ya ada timun, ini ada halia, potongan halia, ya. Ini dia punya rempah-rempah lain lah, ataupun bahan lain yang perlu kita masukkan. Si biasa garam, gula, ini ada tauco, ini ada mushroom ya, seasoning. Sekarang kita masukkan minyak, bagi dia mendidih, sebab kita nak goreng ikan ni ya. Ikan ni kena goreng ya, kalau tak goreng nanti jadi lain lah. Ikan pun kita goreng sekarang ni ya. Kita goreng ikan dulu, baru kita masukkan tadi. Kita tunggu dia masak. Ini kita gunakan ikan tenggiri ya. Dah nampak warna dia naik dah tu. Kejap lagi masak ya. Kita boleh angkat dulu. Ikan dah masak, kita angkat sikit ya. Kita masuk dalam bekal dulu ya. Kita asingkan. Okey, sekarang kita nak buat dia punya kuah dia, dia punya ramuan dia ataupun dia punya bahan dia. Ada halia muda dan lengkuas sikit ya. So kita masukkan dulu. Tengok tu. Minyak pun dah panas sebenarnya. Ya, kita transfer je minyak yang kita gorengkan tadi. Dan kita masukkan pula ni. Bawang holland ya. Ada cili ya, cili potong besar, potong sebelah. Kita masak ni ada cara mamak sikit ya, ketuk-ketuk. Ni kita masuk asam jawa ya, asam jawa. Bagi dia masam-masam sikit ya, masam manis masin. Dan ni kita masukkan tauco kita masukkan tauco. Tauco lalu sudah goreng. Sebenarnya tauco ni pun dah masin ya. Tak perlu pun kalau ikut nak letak apa garam ke apa tapi kalau rasa kurang masin letaklah garam, tapi rasanya dah cukup masin lah. Tauco ni memang masin ya. Kita masukkan gula pula ya. Gula biasalah. Dan ini kita tak tinggal ya. Ini bagi penyedap je sebenarnya. Tahu-tahulah apa yang dibuat Ajinomoto ke apa. Tak kisahlah apa ya. So kita letak jugalah garam sikit ya. Orang kata sebagai pelengkap rasa. Dan kita masukkan timun. Ini timun Jepun ya. Timun Jepun. Nama timun Jepun. Tahu-tahulah dia dari Jepun mana ya. Tapi nama dia timun Jepun. Okey. Kita letakkan air sikit, tambah air supaya ada kuah ya. Supaya ada kuah. Ni. Kejap lagi Cik Besar merasa ya. Nak test yang dia rasa. Cik Besar tu yang pakai kamera ni lah. Ini Cik Besar. Tadi Cik kecil. Okey, last sekali. Kita cebur dia punya ikan ya. Ikan, gaul-gaul supaya rasa tu masak sikit ke ikan tadi ya. So, kalau tengok dah okey dah tu. Okey. Kita masuk.
Cantik kejadian dia. Okey. Inilah dia punya kejadian dia. Ini adalah menu ketiga. Ikan tenggiri masak tauco. Simple ya. Kita main campak-campak. Cepat. Yang penting ada rasa. Ya. Campak ada rasa. Kalau campak tak ada rasa, itu campak-campakan. Inilah menu yang siap ya. Ada 3 menu. Ini ada urap ya. Ini ada ikan tenggiri masak tauco. Yang ini adalah tempe goreng ya. Tempe goreng yang dicampur dengan bilis tadi ya. So memang kalau makan tengah hari memang selera lah ni ya. Okey teman-teman, hidangan pun dah siap ya. Ini nasi kita semua dah ada. Ini yang kita masak tadi. Ya. So kita nak memulakanlah kita punya santapan tengah hari ya. Bismillahirrahmanirrahim.